I feel so fed up. Every day I come here to start cigarette. Why don't we go to Slum Fest? Jangan cakap orang putih boleh tak? Nyampak aku. Apa lagi? Keluarkanlah. Rokok mana? Kau gila ke, Mak On? Kau nak aku suruh duduk rokok dah asrama? Habis tu? Habis tu apa? Kita belilah nanti. Ada ke kedai nak jual rokok? Dekat budak asrama macam kita? Ada. Akak je lah yang bapak kau suruh tolong belikan ke apa. Bukan dia tahu pun. Betul juga. Bapak aku dah meninggal lah. Tak ada siapa tahu bapak kau dah meninggal lah. Alah pun ni. Kau bau tak apa yang aku bau? Bau? Bau macam... Rokok kretek. Assalamualaikum, Pak Su. Pak Su buat shift malam ke tu? Setahu saya dah ke Pak Su, tempat ni tak boleh merokok. Maknanya Pak Su dah langgar peraturan ni. Okey macam ni lah Pak Su. Pak Su bagi saya 2 batang kretek, saya simpan rahsia Pak Su. Macam mana? Yes. Only 2. You cannot give. You my friend. Aku kenal kau berdua ni. Seorang ambil on, seorang sakit kan? Yang selalu fly asrama isap rokok sana tu kan? Tunggu sekejap. Pak Su nak kau siapa tu? Siapa lagi? Kau tunggu badannya. Relax dulu Pak Su. Sekarang ni bukan kita orang je yang salah. Pak Su sekali tau. Kalau Pak Su report kita orang pun report Pak Su juga tau. Aku ada kan, aku dikesah. Tak ada hal semua ni lah. Badan, ni ada budak kau 2 orang di sini ni. Hello, bos. Maon. Stok baru ada sampai ke? Stok. Okey, kasih 2 lah. Jangan 4, kasih 4. Boleh? Itu grade, kasih grade A lah. Grade A. Korea, China, USA. Boleh? Okey. Kasih hantar lah. Thank you, bos. Okey. See you when I see you. Okey. Halo guys, Syakir in the house. Dah 12 tahun tau saya ni jadi warga Kuala Lumpur. Finally, Syakir kembali ke Lubuk, negeri Perak. Negeri Perak ni ramai tokoh-tokoh hebat. Antaranya macam kartunis Datuk Lat, bintang Hollywood Tan Sri Michelle Yeoh dan Datuk Maharaja Lela, Burhanuddin
Al-Helmi Ahmad Bostamam. Hello bang. Saya ni tengah buat konten. Kalau boleh jangan menyampuk please. Saya bukan nak menyampuk. Cuma saya nak ingatkan, Negeri Perak ni senang sebab perjuangan dan pengorbanan orang dulu-dulu. Apa kata kalau kamu buat bahan, ajar orang muda-muda pasal tokoh-tokoh perjuangan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah. Kau ni dah kenapa? Dah rupa kena halau rumah dah. Kau ia pun bagilah aku masuk dulu. Maon. Suit yang aku nak tu mana? Kau dah simpan tak? Ni. Ini memang rare. Influencer macam kau memang sesuai pakai. Kalau kau buat konten pakai kasut ni, Khairul Amin guarantee menangis. Kau sekarang tak buat live ni apa? Niaga kasut? Malas aku asyik kena joy je. Order lock. Belinya tidak. Lebih aku menjaga dekat Expo. Lagi senang. Kalau dia order, tak beli, aku rembatkan je. Ini live. Macam mana aku nak rembat? Mampu blok je. Tu? Inilah aku balik Ipoh for good. Sekarang follower kau berapa ramai? Ada dekat 8,000. Dekat 8,000? Weh, dah dekat nak sama dengan Adam John, punya adik saudara. Aku dah berikram. Aku nak buat konten yang berguna lepas ni. Aku nak cerita pasal tokoh pahlawan negeri Perak. Macam Mak Kilau? Mak Kilau. Sejak bila kau dapat semangat macam ni? Sejak aku sedar lah. Kau tengok ni, Syamil Shazli, Khairul Amin. Diorang tu gaya-gaya sebab cerita pasal Kelantan. Ya? Kelantan. Kejap Sampai tak? Kau cerita lah pasal sejarah-sejarah. Lepas tu kau cerita lah pasal sejarah-sejarah kasut aku. Apa pula kena-mengena cerita pasal tokoh sejarah dengan kasut-kasut bandar? Kau cantik sikit. Kasut aku bukan biasa tau. Yang pernah pakai bukan calon orang. VIP. VVIP. Kan? Semua ada sejarah tersendiri. Kau tahu ke sejarah kasut-kasut tu? Kau terberang je lah. Sejarah mana boleh temberang, Mak On? Ada je. Negara tu dia ambil negara orang, lepas tu dia claim negara dia, negara lain okey je. Betul juga kan? Kau tahu pasal sesuatu lah ni. Semalam ada orang offer aku. Malam pasal Ria. Dia bagi tapak free. Aku dah book lah tapak satu. Free? Free. Ui, siapa yang baik sangat nak bagi free tu? Aku tak tahu. Tapi dia ada bagi aku poster. Nama dia Hana. Yang penting DP dia Jun. Bila? Kat mana? Besok. Dekat Hentian Gerik. Suatu malam indah, malam Pasaria, aku bertemu si dia. Senyuman yang manis menggoda di jiwa aku, terpesona. Kau ni bila menyanyi tak kejung pula ya? Kau ni kenapa? Risau sangat. Pak Su mati sebab sakit jantung. Bukan sebab kita. Polis tak salahkan kita pun. Doktor pun tak salahkan kita.
takut sangat. Aku jejaka yang menghapuskan lukamu dengan senyuman istimewa di wajahku. Tiada jejaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Tiada jejaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Loh. Sekejap aku. Kenapa? Aduh. Aku dah isi air dah ni. Tapi overheat lah asal. Aduh. Elok lah tu. Dia pun tahu ni. Dia tak bagi kita pergi sana ni. Tentang gini lah nak buat hal. Aduh. Nak cek rezeki ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak van ni rosak ah. Tak adalah. Kita orang tengah bancu air nak buat teh. Hoi, lawak lah dia ni. Nama saya Ramli. Saya ada beli kereta. Kalau nak, saya boleh tengokkan van ni, Sat. Boleh, ya? Boleh tolong start van ni, tak? Oh, dah. Cukup. Patutlah. Motor radiator dia rosak. Macam mana boleh rosak? Sampah tekan kuat sangat. Ni, kalau nak ganti, boleh. Saya call tow truck, mai tarik van ni, pergi kat bengkel saya. Macam mana? Lama lah nak repair? Ish, lama tu tak lama mana lah. Tapi itulah ni, spare part ni, kena order dekat Taipei tu, jauh sikit. Macam ni. Van ni saya serah kat awak. Dalam dashboard ni ada business card saya. Nanti apa-apa call lah. Kau nak call siapa? Healing. Mana? tahun dahulu, seorang cleaner didapati meninggal dunia di sini akibat serangan sakit jantung. Dan pada tahun ini akan berlaku penjualan kasut bandar paling sensasi di negeri Perak. Temui kami di Expo Malam Pasaria di Hentian Gerik ini. Tapi kan Mak On, apa kesunyi je ni? Kata ada expo, tak meriah pun. Lampung tak ada, kemah tak ada. Ni tapak niaga kita ni, mana? Aku rasa aku kena kencing ni. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita orang dah sampai ni. Dekat Hentian Gerik. Oh, ya ke? Saya pun dekat Hentian Gerik. Mana? Ni ke? Hai. Hai. Tak sangka handsome macam Mak On ni.
Saya Encik Maon. Dia ni orang bawahan saya. Saya lah selalu check awak. Good night, sweet dream. Oh, van kita orang ada masalah sikit. Masalah kecil je. Tapi mekanik dah handle lah. Nanti siap tu. Tapi kan, Cik Ana, Cik Maon ni tadi katanya tempat ni bau hancing. Mana ada. Dia ni memang suka bergurau. Itulah, dengan bos pun nak manja-manja. Saya nak bagi tahu ni, tapak sebenarnya dah patutnya dah ready dah. Tapi malam baru dipasang. Itulah, sorry ada miscommunication sikit. Oh, miscommunication. Macam saya lebih kepada miss you. Okay, kat sini saya tunjuk. Okey, tunggu apa lagi? Promo lah expo. Malam pasal hari, biar kita bagi orang ramai atas sini. Jangan makan macam itu. Tak payah. Sebenarnya kita orang ni dah ada pegawai promosi yang buat marketing untuk expo ni. Sementara tunggu malam, sementara tunggu yang lain datang, apa kata saya bawa jalan-jalan Pekan Gerik ni? Sebenarnya kita orang pernah... Idea yang baik tu, Cik Ana. Saya ni pun dah lama teringin nak pusing-pusing Pekan Gerik. Memang tak dapat lah gaji tu. Ni semua murah-murah ni. Lokal yang buat. Orang Gerik sendiri yang buat. Yes. Lawa lah. Ni kalau saya buat konten ngam juga ni, Cik Ana. Cantik. Tak apa, meh saya rekod kan? Betul? Yes. Okay, pergi situ. Okay. Okey, sini okey. Okay, stop. Sini, Okay. Satu. Kejap. Sorang dulu. Kacau. Okay. 1, 2, 3. Ha. Yes. Woohoo! Lagi. Okay. Okey tak? Okay. Uish. Pandai juga Cik Ana ambil gambar ya? Cik Ana boleh jadi content creator lah saya rasa. Boleh. Ini kalau saya upload ni mesti FUP ni Cik Ana. FYP. Untuk buat konten kat sini pula. Situ? Sini. Oh ya, sebab colour cantik kan? Okey. Wow! Jap. Sorang. Orang nak buat konten. Sorang. Bagi lah, aku nak buat konten. Sorang. Aku nak buat konten. Okey, cepat. Apalah. Biasa orang pakai cicing kayu. Baru ingat. Maon. Cik Ana ni, dia boleh cakap dia tak percaya kita ni tak isap okok. Betul lah Maon kan? Sekejap ada orang call saya. Okay. Best. Budak Asmara Dana. Kau ni dah kenapa Maon? Kau jealous kan? Tak ada apa-apa lah. Dia tu je yang lebih-lebih borak dengan aku. Borak apa je? Dia tanya macam mana kita boleh kamcing. Aku pun cerita kita ni dulu budak Aspura. Selalu fly. Lepak buah jabatan, isap rokok. Kenapa kau cerita? Cerita budak-budak. Biasalah nakal macam tu. Habis tu kau cerita lah. Pasal Pak Supri ni mati sebab kerja kita tu. Siapa mati? Van dia mati. Kan? Van dia mati rosak.
Jadi dah hantar dah pergi bengkel. Kereta yang kita pakai sekarang ni kereta mekanik kan? Okey, kalau macam tu, apa kata saya hantar korang pergi bengkel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tepuk belakang aku ya. Dalam pula tu. Macam mana? Aduh, motor sepak ni. Tak ada pula kat taping. Sepak tu, order dekat Ipoh. Jauh sikit. Lama sikit lah kena tunggu. Lama? Lama. Dia kurang dalam 4 jam macam tu lah. Lama tu. Sampai lu. Sampai lu. Saya kejap lagi nak berniaga ni. Niaga apa? Kat mana? Dekat Expo Malam Pasar Raya. Malam Pasar Raya? Takkan tak tahu kot. Dah terpampang dah poster dekat situ. Tak perasan pula saya. Niaga kat mana sebenarnya ni? Hanti Anggerik. Hanti Anggerik tu. Aku rasa dia ni busy sangat lah. Repair kereta orang banyak. Tu yang sampai tak tahu perkembangan kampung sini. Susah macam ni. Saya datang jauh-jauh ni nak berniaga. Tiba-tiba tak boleh nak gerak pula. Alah. Oh, kalau nak bergerak tak ada masalah tu. Kereta saya pun boleh guna. Tapi cumanya... Cuma! Dia nak charge kita sewa tu. Sabar. Jangan macam tu, saya salah anggap. Bukan, sebenarnya tiang gerik tu... Sebenarnya apa? Sebenarnya tiang gerik tu banyak bah. Nak cakap macam mana? Nak cakap salah, tak cakap salah. Lo macam ni senang. Ni, mari ikut saya. Di sana, mari. Mana ni? Nah. Hampa pergi ambil barang-barang hampa, bubuhlah kereta ni. Pasal van tu tak apa. Saya settle malam ni juga bagi selesai. Lagi tu. Dia bagi kita berapa penyakit lah. Boleh hidup lah. Ni, saya nasihatkan nampak orang tak payah pergi hentian gerik tu. Kamu tahu tak, tempat tu sebenarnya berhantu. Macam ni lah. Hampa duduk je kat sini sampai saya siapkan van tu malam ni juga. Tak boleh. Cik Ana tunggu kita orang tu. Siapa Cik Ana tu? Organizer Expo. Sepanjang saya tinggal kat sini, tak pernah lagi lah orang buat Expo kat tu. Ni pertama kali ni. Memanglah pertama kali. Orang lain tak buat, Cik Ana buat. Memang betul. Selama ni pun ramai je orang buat Expo. Tapi tak pernah lagi orang buat kat Hentian Gerik tu. Sebab tempat tu... Berhantu. Cik Lamdi, tak payah risaulah. Saya yakin Cik Ana dah bayar pawang, bomo, Ghostbuster. Nak alau hantu-hantu kat situ lah. Minta maaf. Cik Ramli, minta maaf banyak. Saya nak berniaga. Nak jual kolektor item saya. Yang kat belakang tu. Tak pergi rai rambut. Satu teknik kau. Padan kau. Banyak main je ni. Rai. Apa ni? Dah malam ni. Saya tak expo pun tak ada lagi. Ini tak jadi ni.
Geramnya aku. Aku call si Hana ni. Tak jawab-jawab pula. Dalam Google ni kata kan, memang tempat ni berhantu. Hantu apanya? Dekat Anti Ambas. Hantu selalu kat tempat-tempat kosong. Rumah kosong, bangunan kosong. Ini orang keluar masuk. The ghost appeared in a shape of a middle-aged man. He wore a white uniform. Hey, kau boleh tak jangan cakap orang putih dengan aku? Benci lah aku dengar. Dah dia tulis dalam bahasa orang putih. Okey, dia kata hantu tu rupa orang tua. Pakai baju uniform putih. Mak ni hantu pun pakai uniform. Betul punya civic yang tu gerik ni. Jap. Dia kata hantu ni ada nama. Nama dia. Kau ni dah kenapa? Nama hantu tu. Apa nama dia? Nama hantu tu. Ni kereta dia ni. Nama hantu tu. Kita Hana ni. Kau memang kena dia ni. Memang kena. Kau memang kena. The ghost entity resembled a residence cleaner famously known as Pak Supriya. He died due to heart failure after chasing local school students. Satu kimau tak ada tekan. Ni expo kau tahu. Tadi bilang lagi soal. Bagi aku dah banyak ambil dah. Nur Farhana binti Sutrisno, daughter of Pak Supriya. Aku lewat. Dah malam. Sakit nanti. Apa? On. Aku tak ada masa nak gurau dengan kau tau. Aku tengah panas ni. Jangan main aku. Nak menginjek-injek aku. Apa? Pasu dah jadi hantu. Hana tu anak dia. Kenapa? Tak percaya? Henten gerik ni dah dihantui oleh roh bapa aku. Dah bertahun-tahun dah roh dia tak tenang dan sekarang dia nak tuntut pembela. Tak. Sekarang ni expo malah pasal dia letak wujud saya. Ini usaha aku supaya korang berdua datang sini. Setelah sekian lama kau biar orang kat sini hidup kena ganggu dengan roh bapa aku. Roh bapak kau. Kejap Aku tengok, aku rasa kau ni bapak prank aku ah. Hello. Aku nak beritahu sesuatu Aku ni tak pernah terberdaya tau. Kau jangan main-main Aku nak korang berdua menghadap bapa aku. Menghadap Pak Su. Pak Su bukan dah mati ke? Roh bapa aku. Macam ni dah. Tunggu aku mati, biar roh aku jumpa roh bapa kau. Apa-apa pun. Aku nak lawyer aku jumpa lawyer kau. See you in court. Apa punya majalah nasihat aku hari ni. Satu-satu masalah timbul. Relax. Tenang. Cuba kau call mekanik tu.
Apa nombor dia? Manalah aku tahu. Kenapa kau tak tanya? Pasal aku pula nak kena tanya. Yang rosak van kau. Kau ni betul-betul tak boleh harap, bang. Masalah kau dengan Hana, kau jangan nak sembuh-sembuh kat aku, Weh, asal kita boleh sampai sini balik? Mana? Mana perempuan tu? Mestilah dia dah balik. Padan muka kau. Tadi elok kereta ni boleh gerak, kau tak nak gerak terus pergi bengkel. Mulut kau terjaga sikit. Kang ada yang makan nasi guna straw, Kang. Sekarang jom kita jalan kaki pergi bengkel. Habis tu kau rasa aku macam mana? Tinggallah dulu dalam kereta. Kau nak suruh biar dalam kereta? Dengan tak ada orang jaganya, dengan pintu tak boleh berkuncinya. Kau nak suruh aku cakap macam mana? Silalah ambil kasut-kasut saya. Macam tu. Habis tu sekarang macam mana? Sekarang ni, kau pergi bengkel. Aku kau suruh jalan kaki pergi bengkel? Dengan lorong gelap tu lagi? Biar aku pergi bengkel. Takkan kau nak biar aku seorang tinggal kat sini? Kita dulu pergi bengkel. Sekejap. Habis, kau tak kasut aku macam mana? Bagi aku tidur sejam. Aku cuak ke? Dah lah. Jomlah kita balik asrama. Menuntut rindu. Menuntut ilmu. Dah lah, kau jangan banyak fikir lah. Dah, jom. Sini sikit. Aduh, panasnya dekat sekolah tu. Tak, kerja tu kau dah siap belum? Betul. Kau jangan galak isap rokok. Tapi Pak Su isap rokok. Aku dah lama isap. Susah nak berhenti. Doktor pun dah cakap, umur aku tak panjang, pendek. Alah, ramai je orang mati awal sebab tak isap rokok. Kau berdua lantak lah kau nak isap, tak isap kau punya pasal lah. Kenapa? Kau habis kan? Batu lah. Cik. Kenapa tidur dekat sini, Cik? Sebab kereta kita orang rosak. Encik nak saya panggil kantor trak? Tak payah.
Sebab kereta kita orang tu memang kat bengkel lah. Ni kereta mekanik tu. Dia kasi pinjam. On. Okay. Pakcik, tolong buka pintu tengah, Pakcik. Pakcik mesti ada kunci kan? Pakcik, tolonglah, Pakcik. Saya tak tahan dah ni. Dah lah datang dari jauh. Aish. Maun, tolong aku, Maun. Abang tak tu. Maun ni, tentang ni lah. Dia nak tinggal aku. Maun. Aduh, buah nanti bila. Maun. Phone aku mana? Ada. Maun. Ai, dah angkat pula. Biasa sekali kau dah angkat dah. Aduh, dah angkat pula. Dekat. Wah! Semangat. Wujud tak terkeluar. Woi, geram aku dengan kau ni, Maon. Kau tinggal aku macam gitu je. Dengan kau biar pintu kereta tak berkunci. Apa kau nak sedekah semua kasut-kasut tu, Maon? Maon. Aku rasa kita kena belah sekarang lah. Tapi kau bagilah aku settle urusan jap tau. Kau jangan tinggal aku seorang-seorang, Maon. Lega Maon. Maon? Tak Maon ditinggalkannya aku lagi? Kok kritik lagi? Tak ada. Wah! Orang tua ni lagi! Mana kau pergi? Mana kau pergi? Kunci mana kunci? Kunci mana kunci? Apa kau ni? Kunci. Jalan. Asal? Jalan lah.
Kau ingat tak bengkel dia dekat mana? Takkan kau tak ingat? Dan kau nak mengabah ni, kenapa? Aku nampak dia. Aku nampak dia. Kau nampak siapa? Jap. Hei, ini tempat tadi. Asal kau patah balik sini, ya? Mak On, aku rasa kan kita ni sebenarnya tengah minyak. Kau rasa tak apa yang aku rasa? Aku dah lama dah rasa apa yang kau rasa. Apa yang kau rasa? Yang kau rasa tu lah. Aku rasa kau buka phone, buat konten. Hai, dalam keadaan macam gini pun kau nak suruh aku buat konten? Dalam keadaan macam ni lah kau kena buat konten. Kau nak suruh aku buat konten apa? Pasal hantu? Hantu apa pula? Kau buat konten pasal kalau mekanik bagi kereta buruk ni, jangan ambil. Menyusahkan orang. Mak On, tadi aku nampak dia tau. Kau nampak siapa? Pak Sukrina. Bukan, Pak Sukrina dah mati ke? Memanglah dia dah mati. Maksud kau nampak hantu Pak Sukrina? Jadi betul lah cakap si budak Hana tu. Jadi hantu. Bukan dia duduk sebelah aku ke? Kau mimpi. Bukan. Sumpah, Mak On. Aku nampak dia 2 kali tau. Satu dekat Jangkrik, satu dekat sesi minyak sana. Sesi minyak? Sesi minyak yang kau buang air tu. Semasa pula aku buang air? Kenapa kau matikan? Aku nak pergi buang air lah. Bukan kau dah buang air ke? Bila masa? Alah. Kau takkan boleh balik. Cik Ana, betul Cik Ana kata kat sini ada hantu Pak Su. Dah tu cepatlah kasih settle. Settle apa? Settle hutang. Hutang apa? Hutang nyawa dibalas nyawa. Mana hantu bapak kau? Ha? Daripada tadi kita orang tak tunggu tak muncul. Borak lebih lah kau ni. Mak On, tadi kan sebelum kereta tak boleh start, aku sebenarnya nak cakap ni. Kau perasan tak? Dari tadi kita gerak, kita masih lagi pusing-pusing dekat kawasan yang sama tau. Kau perasan tak, Mak On? Hentian Greek keluar masuk pekan. Hentian Greek. Kau tak perasan ke, Mak On?
Okey. Engkau buka wis. Cari kedai mamak 24 jam. Kita lepak minum-minum baik kat ni. Kalau ikut ni ada mamak 24 jam. Kau buat kereta lah, aku tunjuk jalan. Kuat ni. Ni bawa kereta ni. Siapa pula isap dalam kereta ni? Jangan tegur, Mak On. Jangan tegur. Kau bawa je kereta. Kau jangan main-main je. Kau bukan siapa tu? Lain macam suara dia. Bukan aku. Bukan aku. Pula. Salah ni. Dah kenapa time-time gini nak mati? Ha? Apa? Tengoklah. Apa? Lampu padam ni. Aku tak nampak ni. Ni apa pula ni? Aduh, segap ni asyik. Lampu dah nyala. Try. Boleh tak? Masuk pergi. Sejak bila pula kau isap kuat kereta ni? Bukan aku. Habis tu? Aku isap. Kau tak ingat ke 14 tahun dulu? Ha? 14 tahun dulu ada apa? Ya Allah, pelupanya lah dia ni. Mak On, macam mana kita boleh sampai tempat ni balik ni? Ya Allah, yang kau sepak diri sendiri kenapa? Ha? Aku rasa aku mimpi. Aku nak kejutkan diri aku. Ya. Bangun. 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 Aku dah tak tahan. Pak Su, tolonglah jangan buat saya macam ni. Saya ni belum khatam. Saya belum khatam dah. Saya belum khatam Quran lagi. Hei, engkau boleh tak jangan buat malu aku?
merayu, merintih dekat hantu. Buat apa? Dah yang kacau kita tu kan hantu Pak Su. Pak Su. Tolong kami. Tolong kami, Pak Su. Jangan kacau kami, Pak Su. Kacaulah orang lain. Kacau orang jahat ke? YB ke? Wahab ke? Kau rasa dia dengar? Mungkin dia dengar. Tapi signal tak berapa kuat. Satu bar je. Aku tahu. Dekat mana nak dapat 4 bar. Dekat sini tempat dia mati. Dah tu, lawatan pun kita dah buat. Jomlah belah. Hei. Nak belah mana? Ya tak ya juga. Kang balik-balik kat sini juga kita pusing. Tapi, Hana ada cakap, kita kena settlekan semua masalah problem ni. Nak settle macam mana? Settle macam mana? Sini. Pak Su, jomlah settle. Halalkan makan minum saya tau. Raya jangan lupa. Datang rumah. Apa cadang kau settle macam tu? Macam ni. Assalamualaikum. Pak Su. Kena panggil salam. Kita orang Islam. Pak Su, nanti raya bolehlah datang rumah. Rumah Syakir. Jangan rumah saya tau. Apa kata tahun ni kau berdua berhari raya rumah aku di dalam kubur? Oh, jangan sedap seorang. Apa tu? Mak On? Apa tu? Apa tu? Apa yang terang ni? Tak. Aku pecahkan pintu ni kan. Aku pecahkan pintu. Keluarlah. Aku seorang hantu. Bukan hantu kan? Keluar cepat. Alamak, jangan. Aduh, dia keluar pula. Ni korang ni kan, aku perhatikan daripada tadi tau. Korang buat apa yang dekat sini? Ni yang dekat belakang ni. Kotak ni ada apa? Aku tahu. Korang diorang ni penyelundup kan? Mentang-mentang lah sini sebelah sepadan je.
Engkau cakap cantik sikit. Aku ni businessman tau. Businessman. Businessman tak naik tau kereta buruk macam ni tau. Businessman taik kucing. Sabarlah puan. Apa puan-puan? Saya ni cik. Cik. Okey. Sabar je. Kawan saya si Maon ni memang businessman. Dia meniaga kasut bandel. Kebetulan van dia pula rosak. Jadi tu yang pakai kereta mekanik tu ni. Oi. Macam kenal. Iyalah. Awak ni Syakir. Ya, saya Syakir. Mesti awak follow TikTok saya kan? Mesti lah. Saya minat awak tak Syakir tau. Saya suka tau dengar awak menyanyi suara merdu. Oh iyalah, sebab sebenarnya saya... Sebenarnya apa? Cepatlah. Aku nak belah benda. Tempat mengantu ni kau tahu. Yelah. Sorry. Najwa. Nama saya Najwa. Sorry Najwa. Saya kena beredar dulu. Mungkin sekejap lagi kita boleh jumpa ke sebab... Hei! Kau tahu apa lagi? Masuk cepat! Okey, aku nak kali ni kau bagi kerja sama. Kau dengar tak? Aku dengar lah. Tapi jerit boleh kan? Aku nak kau tengok jalan. Jangan sampai kita pusing balik dekat tiang gerik ni. Woi, tengoklah. Aku tengah tengok jalan lah ni. Alah, nak bisa bising pula. Asal kau masuk sini balik? Kan aku suruh kau tengok. Yelah, aku dah tengok. Kalau kau tengok, takkan sampai sini balik. Sepatutnya bagi tahu. Kau suruh aku tengok, kau tak suruh aku beritahu. Engkau ni kalau aku dapat flying kick, 1 sen pun kau tak dapat kau tahu. Fikir kau punya flying kick je kalau betul nak jantan mehah, tuan-tuan. 1, 2, 3 aku tak ada hal lah. Keluar. Hei, mesti kau tak ingat waktu kat Aspura. Aku ni budak kelab taekwondo tau. Aku tak kisahlah. Ini anak murid pendekar jalur lebar lah. Maha guru silat sendeng Kampung Kuala. Kau masuk. Jangan banyak bunyi. Kau masuk Sini. dulu. Kau masuk dulu. Kau masuk dulu. Lainnya masuk. Asal kau menangis, Maon? Menyesal aku ajak kau datang sini. Kalau aku tahu, aku dengar cakap kau. My heart feel not delicious. Boleh tak kau jangan speaking dengan aku? Hati aku ni rasa tak sedap. Kita ni cari rezeki. Kena selalu positif. Kau faham tak positif? Kau percaya cakap aku rezeki tak masalah. Salah email tau. Alamat on, alamat. Samalah. Siap alamat ada email. Ni. Kau sini. Sini. Aku rasa kita tak payah lagi Greg tu. Mula dah. Kan aku cakap halang-halang kita balik sana, kita boleh mengambil nostalgia zaman sekolah dulu. Halang-halang dah berapa tahun dah kita tak balik sana. Tapi kan kau cakap tapak niaga tu free kan? Zaman sekarang mana ada orang nak bagi benda free macam gitu je? Scammer tu. Scammer. Macam ni scammer.
Memang bijak sangatlah skamer tu kalau dia nak letak gambar dia sendiri. Ha? Tak pun ambil apa, kad pengenalan, tepek dekat situ. Macam tu. Apa-apa pun, naluri ke bapa aku mengatakan ini seorang yang baik. Kau percaya cakap aku? Sini. Ya. Kau apa nak gerak? Ha? Pak Su nasihat kita. Bila dia dah mati, dia masuk syurga. Mana ada. Habis tu kau nak kata dia masuk neraka. Dengar dulu, aku belum habis cerita. Kalau dia baik, takkan dia jadi hantu. Adalah tu dosa dia dulu sampai jadi hantu. Kau tak boleh cakap macam tu. Dosa pahala dia bukan kerja kita. Hantu-hantu ni semua. Mana kau tahu? Roh dia roh orang mati. Habis tu kau nak kata roh orang hidup. Mana ada aku cakap macam tu? Habis yang kau cakap tadi? Aku cakap apa? Maun. Sakit. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Aku tak Halo? Assalamualaikum. Ni saya ni Ramli ni. Pemilik kereta ni. Waalaikumsalam, Encik Ramli. Dah lama saya tunggu panggilan daripada Encik Ramli. Tak sabar saya dengar suara Encik Ramli yang lebih merdu dari Kai Bahar tu. Ni saya nak beritahu ni. Kereta Cik Maun dah siap dah. Boleh main ambil law ni juga. Baik, Encik Ramli. Nanti saya datang ambil van tu Bye. Asal kau off terus? Kau suruhlah dia forward address. Sekejap. Aku akan balik. Hujan aku macam. Aku dah tak sanggup terima hujan ni. Ya Allah, aku tak kira. Aku nak keluar dari tempat ni. Aku rasa aku tahu apa silap kita. Apa? Sebab ni, kasut-kasut bandel kau ni. Tak bekas siapa-siapa sekali roh dia ikut kita sampai sini. Bertahun-tahun tahu aku menjaga kasut bandel. Belum pernah lagi kena kacau hantu. Sekarang dah kena kacau. Itu hantu palsu. Bukan hantu kasut. Mungkin adalah kot kasut kesayangan dia dalam celah-celah bandel kau ni. Ya Allah, kau tatapkan lain aku, ya Allah. Aku dah tak sanggup dengan hujan ini, ya Allah. Sekejap. Kau tengok tu. Ini 11 kilo, 11 ke 10 kilometer lepas tu. Kau yakin dengan petrol banyak macam gini boleh bawa kita keluar dari tempat ni? Bismillahirrahmanirrahim.
سعيده والحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات الرحمن الرحيم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات. Sah. Ini hantu keras kepala. Dah berkali-kali dah baca ayat kursi. Tak load. Hutang nyawa dibayar nyawa. Itu dialog Hana. Ya, tapi dia nak kita bayar hutang nyawa dekat ayah dia. Sejak bila pula kita hutang nyawa kat ayah dia? Ayah dia mati sebab sakit jantung dekat tangga tu. Bukan sebab kita bunuh. Tapi kita perobok dia. Apa perobok-perobok? Kita kena pergi balik tempat tu. Pergi mana? Pergi ke tempat mula-mula kejadian. Bukan kita dah pergi ke? Itu tempat dia meninggal. Habis tu kat mana? Jom. Macam ni kalau dia ada kat dalam? Elok lah. Ui, sejak bila kau berani dengan tu ni? Kau fikirlah. Semakin kita takut dengan dia, makin menjadi-jadi dia takutkan kita. Sekarang aku dah tak kira lah. Aku dah berani nak berdepan dengan dia. Kalau macam tu, kau berdepan dengan dia, aku tunggu dengan kita. Kalau dia tak ada kat sana, aku garanti dia tunggu kau dalam kereta. Kau depan. Depan dia apa? Bukan idea kau. Mana aku tahu? Memanglah idea aku, tapi sampai sini je. Lepas tu kita lagi. Maon, bangun. Kenapa nak pisah sekarang? Maon, bangunlah, Maon. Macam mana tahu aku? Kuat. Kau pisah betul-betul ke buat? Pisah je lah. Buat. Nanti yang terbelah lah. Syakir. Usut. Kau dengar tak? Kita ke masjid. Ya Allah. Izinkan kami keluar dari tempat ni. Kami ingin solat subuh, ya Allah. Solat sunat, ya Allah. Solat syukur. Solat duha. Weh, pas solat subuh mana boleh solat sunat? Bukan dan lepas subuh kita solat sunat. Kita istikharah dekat masjid.
sampai Zuhur, sampai Asar, sampai Maghrib. Cuba. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hantu palsu. Apakah halnya ni? Jangan buat panggang aku, ha. Biasa kau kena sapu dengan jin, dengan setan, ha. Kau ni kena sapu dalam masjid ni. Tandanya apa? Itu ni apa? Tandanya iman kau tu. Masa kau? Iman kau apa? Ha? Ha? Ni orang kena rasuk ni. Kena gangguan ni. Tak nak sembahyang. Tak nak mengaji. Ha? Ini kira fitnah kau tak? Fitnah. Kau tak fitnah? Dosa dia lebih besar daripada membunuh. Ni, hampa duk tengah gaduh bik tau. Ni dalam masjid ni. Yang hang ni duk tak duk. Apa? Ha? Yang hang ni bersatu. Tiba-tiba duk berjerit. Itu pasal tiba-tiba hang nampak orang paksu ke? Tak habis-habis lagi hantu paksu ni ganggu orang. Ganggu orang? Maksudnya orang kampung sini pun selalu kena ganggu dengan hantu paksu lah. Semua ni dah biasa dah. Hantu paksu ni dia muncul tak kira masa, tak kira tempat. Ni, dia selalu timbul kat mana? Dia selalu ada tu dekat Hintan Gerik tu. Macam-macam orang lah dari segahnya. Hantu paksu tu muncul tak kira tempat dan tak kira masa. Tapi paling kerap orang jumpa dekat Hintan Gerik tu. Ramai orang di segahnya. Dah macam usaha dibuat. Ada yang buat doa selamat lah, sembahyang hajat lah, sembahyang tolak bala pun ada. Yang buat benda-benda kurafat pun ada. Tapi yang itu memang kami tegur lah. Tapi nak buat macam mana? Allah belum makbulkan. Atau mungkin si Hana ni, anak arwah Pak Su tu, ada jawapannya.
Budak saya, Abang. Tak lama sikit lagi kan nak siap lah. Sampai semalam dah. Dia tak tidur. Nak siapkan van boy. Yang apa ni pasal apa? Duk termenung ayah tengok. Ha? Macam cicak berak kapok ni. Pasal apa? Ni bukan cicak berak kapur dah. Dah ni. Ni dah berak kunyit dah ni. Walaupun kita orang ni tak bersalah, tapi kita orang tetap rasa bersalah. Hakikatnya, Cik Ana tu rasa kita orang ni bersalah. Walaupun kita orang ni tak bersalah. Kau jangan tambah masalah boleh tak? Tu kau, tak ada empati langsung. Empati ya, Cik. Panas. Sabar. Maon. Kalau tak banyak pun, sikit tau. Sebab kita, Hana tu jadi hewen. Ada sebab Allah hantar kita kat sini balik. Aku tak kira lah. Kau setuju ke, tak setuju ke, aku tetap nak selesaikan masalah. Betul tak, Cik Rafiq? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik lah. Betul. Bapak, tolonglah. Jangan kacau-kacau lagi. Hana, let's settle this lah, once for all. Kau jangan cakap orang putih boleh tak? Bencilah aku dengar. Doktor, cikgu, lawyer, YB Parlimen, semua cakap kita orang tak bersalah atas kematian Pak Su. Baik, aku tak dengar. Aku tak kisahlah apa orang nak cakap. Sekarang ni aku yang kata. Roh bapa aku tak tentera. Korang kena bertanggungjawab. Habis tu takkan nak suruh kita orang bayar hutang nyawa, ha? Nak suruh kita orang bunuh diri, macam tu. Kita Islam. Mana boleh bunuh diri, berdosa, masuk api neraka. Ana, ni apa duk bising-bising ni? Duk bukan lagi apa? Benda boleh bawa bincang. Bincang tadi. Saya nak campur lah. Aduh, sakit oi. Aku bukan maksud campur. Tak maksud campur pun. Henti yang gerik ni dah dicop hantu Pak Su. Ayah hang. Betul. Salah diorang lah. Ada bukti ke? Mereka salah tak ada kan bukti tu? Tak payah bukti. Saya saksi diorang bersalah. Selagi hutang tak dibayar, selagi itulah roh bapa aku takkan tentera. Anak, sabar boleh tak? Dengar dulu, pihak polis dah keluarkan hasil siasatan tentang kematian ayah hang. Polis tahu apa? Ha? Polis tahu ke dia orang dia bunuh bapa saya? Yalah yang ni tengok apa? Ha? Ingat ni malah jerawat ke? Anak, ajal maut tu kat tangan Tuhan. Punca kematian ayah hang tu sebab dalam paru-paru dia ni penuh dengan nikotin sebab dia merokok. Orang lain pun isap rokok. Ni 2 ekor ni merokok juga. Fly pada asrama saya tak mati. Payah betul dia bercakap dengan orang macam ni. Kau tak tahu apa perasaan aku jadi anak yatim piatu sejak umur 15 tahun sebab mak aku mati masa lahirkan aku.
Lepas tu korang berdua pula bunuh mak aku. Hana! Kalau betul kita orang yang bunuh bapak dia, kita orang ni dah dekat dalam. Tunggu masa je nak kena gantung. Bukan. Kalau hampa bersalah time tu, hampa dia dihantar pergi sekolah Henry Geni tu. Dekat belakang tu sebab bau umur. Aduh. Patahlah muka kau. Time-time macam ni pun nak bergurau. Dah. Sekarang aku nak kau mengaku. Cepat! Mengaku kau bunuh bapak aku. Mengaku! Dah. Apa ni? Udahlah. Sudah. Udahlah kamu ni. Ni sekarang ni. Kamu mengaku dulu apa yang kamu dah buat. Ni lagi seorang apa menyebok ni? Apa yang nak buat? Dah berapa kali dah ayah kantor isap rokok? Doktor kan dah cakap, berhenti. Apa yang ayah susah sangat nak faham ni? Hana penatlah nak uruskan ayah kalau ayah berterusan perangai macam ni. Masuk. Ayah kenapa? Gus kata ayah. Ayah yang nak sangatkan nyawa pendek. Nanti kalau ayah mati, Hana tak kesedih pun. Hana takkan nangis. Kita ni kena beringat. Berhati-hati bila bercakap tu. Sebab kata-kata itu satu doa. Dari hari arwah meninggal sampailah sekarang, Hana ni tak boleh menangis. Sebab itu yang Hana minta kan? Itu yang Hana doa kan? Saya ni bukannya pandai sangat. Kita ni cuma manusia. Jadi kita tak boleh nak sebut kalau roh tu tak tenteram, tak aman, nak tuntut pembelaan. Tu semua kerja Tuhan. Jelmaan paksu tu sebenarnya jin yang diseru oleh seseorang. Ya, Ben Yuyu. Jin tu Ben Yuyu. Hana, akak tahu Hana menyesal sangat apa yang terjadi. Tapi janganlah sampai salahkan orang lain pula. Akak tahu Hana masih lagi tak boleh terima kehilangan seseorang yang Hana benar-benar sayang. Ceritakan semua rasamu, bahagia atau sebaliknya. Tiada lagi kau dan aku mencari cinta setia. Jika cinta mewarnai mimpi, kisah indah mula dicemari. Kekosongan dalam kekosongan, tenggelamkan kasih kelam sepi. Keegoan pemusnah cinta, betapa orang punya ikatan jiwa. Kebenaran pasti tiba, Tuhan jauhkan pengkhianat cinta. Jika cinta mewarnai mimpi, kisah indah mula dicemari. Kekosongan dalam kekosongan, tenggelamkan kasih kelam sepi. Rata hati Manusia itu akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu dah memang fitrah. Kita kena redha. Jadi sekarang ni, Hana, lupakan je lah apa yang dah berlaku. Perbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Kita move on. Kita mohon. kebenaran pasti tiba, Tuhan jauhkan pengkhianat cinta. Jika cinta mewarnai mimpi, kisah indah mula dicemari.
jadi manusia yang baik. Walau hidup tak sentiasa baik. Bapa minta maaf sebab tak selalu ada di sisi anak. Bapa sayang anak. Kembali bersama saya DJ Rahman Kuskus. Gimana? Malam Pasarya. Tutup. Memang tak. Aku jejak yang